Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari kami TVP SS SMK Pai Bulai bersama saya wartawan muda Syamila dan Iris Sumaya. Hai korang. Korang tahu tak hari ini sekolah kami adakan sambutan apa? cuba teka cluenya daripada pakaian kami. Ya betul. Hari ini sekolah kami mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di sini sudah ramai rakan-rakan kita yang anggun dan tampan dengan baju mereka tahu. Tidak lupa juga makanan yang sedap-sedap telah disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Marilah masuk. Seperti yang korang nampak, di tapak tumpukan sudah tersedia kemah-kemah yang akan menjadi tempat letak makanan. Wow, bestnya menu hari ini. Pastilah ada banyak makanan tak, ada bihun sup, air balang, kuih-kuih dan banyak lagi. Wow, sedapnya. Tak sabar nak makan. Lupa ke? Kita ada misi tau. Misi? Misi menangkap guru serta kawan-kawan untuk interview. Okeylah, mari kita tanya semua orang yang kita akan interview. Mari. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai, hari ini saya nak tanya cikgu boleh? Boleh. Saya nak tanya cikgu, apakah perasaan cikgu dengan harapan cikgu pada majlis kali ini? Tentulah seronok. Saya dah di sekolah ni selama 3 tahun. Ini adalah kali ketiga kemeriahan yang saya rasai di Hari Raya untuk sambutan di sekolah ni. Dari 3 tahun tu, inilah yang paling meriah saya rasa. Harapan saya pula semoga kita dapat bersama-sama meraihkan Hari Raya yang mulia ni di peringkat sekolah dan kita dapat menjalinkan hubungan yang lebih rapat. Sangat bermakna itu cikgu kata-kata. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Hari ini je saya ada ni. Selamat Hari Raya cikgu dan Selamat selamat Raya. bersera. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Nampaknya kita dah dapat satu mangsa iaitu rakan saya yang bernama Yasmin. Assalamualaikum, wanita cantik, lagi rupawan dan comel dan senyum mesti seronok kan? Kalau boleh tahu, ceritalah sikit perasaan awak hari ini. Waalaikumsalam. Hari ni seronok. Kita dapat ada banyak makanan, dapat bergambar-gambar dan pakai baju raya dengan kawan-kawan. Saya harap tahun depan akan lagi meriah. Wah, seronok betul makanya. Okeylah, terima kasih dan selamat Hari Raya Yasmin.